Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memperkenalkan papan permainan Celik Saf Legasi Faraid. Penyedia projek ini adalah di bawah seliaan Puan Kamisa binti Salikin. Ahli-ahli projek ini terdiri daripada Nur Muhammad Aiman bin Nur Hisham selaku ketua, Nur Syahidah binti Muhammad Lami, Amirah Fatwa binti Azmi, Nur Farisha Idayu binti Sofian dan Nur Arinah Irdina binti Samsul Bahari. Pengenalan. Celik Saf ialah produk yang direka cipta dalam usaha ke arah pendidikan secara kreatif dan inovatif yang sejajar dengan perubahan teknologi terkini. Penciptaan inovasi alat bahan bantu mengajar ini dibangunkan untuk mengaplikasikan pedagogi yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu faraid. Pernyataan masalah. Terdapat beberapa permasalahan utama yang mendorong kepada perlunya inovasi dalam pembelajaran asas ilmu faraid. Pertama, kaedah pengajaran tradisional kurang menarik minat dan tidak merangsang motivasi pelajar. Kedua, pendekatan berpusat kepada guru menyebabkan pelajar pasif, bosan dan menjemukan. Ketiga, tanpa alat bahan bantu mengajar, telah mengurangkan penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Keempat, inovasi alat bahan bantu mengajar diperlukan bagi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Objektif kajian. Projek ini dilaksanakan bagi mencapai 3 objektif, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti minat terhadap penggunaan papan permainan Celik Saf dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan ilmu faraid. Kedua, untuk mengkaji keperluan penggunaan papan permainan Celik Saf dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan ilmu faraid. Ketiga, untuk menilai keberkesanan penggunaan papan permainan Celik Saf dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan ilmu faraid. Metodologi. Papan permainan dibangunkan berdasarkan kitaran hayat pembangunan produk PDLC. Kaedah ini dipilih kerana ia membolehkan pembangunan mengubah idea secara sistematik menjadi produk yang nyata bagi memenuhi objektif pembelajaran yang dimaksudkan oleh pengguna. Kaedah ini terdiri daripada 6 peringkat, iaitu: pertama, idea; kedua, definisi produk; ketiga, prototype; keempat, reka bentuk terperinci; kelima, pengesahan atau pengujian; keenam, pengkomersialan. Sasaran pengguna. Sasaran pengguna projek ini terdiri daripada pelajar, guru dan masyarakat. Sasaran yang pertama ialah pelajar yang terdiri daripada Sekolah Menengah Agama SMA, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Politeknik serta Institusi Pengajian Tinggi IPT. Seterusnya ialah guru yang terdiri daripada guru pendidikan Islam, guru Sekolah Menengah Agama SMA, Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, pensyarah-pensyarah di Politeknik dan Institusi Pengajian Tinggi IPT. Akhir sekali ialah masyarakat yang terdiri daripada golongan dewasa, institusi keluarga, komuniti masjid dan institusi agama. Kaedah pelaksanaan inovasi. Penciptaan dan pembangunan papan permainan Celik Saf ini menekankan aktiviti membina perkataan-perkataan berkaitan dengan asas ilmu faraid dalam usaha untuk ilmu ini lebih mudah difahami, dihayati dan bersifat interaktif untuk golongan sasaran. Inovasi produk. Gambar rajah 1 menunjukkan lakaran awal papan permainan Celik Saf. Gambar rajah 2 pula merupakan lakaran akhir papan permainan Celik Saf yang telah berjaya dihasilkan. Ciri-ciri inovasi.
Papan permainan Celik Saf mempunyai beberapa ciri inovasi yang menjadikannya unik dan menarik. Pertama, reka bentuk papan permainan ini sangat kreatif dan direka khusus untuk menarik minat pelajar. Kedua, Celik Saf menggabungkan grafik berwarna yang berbagai supaya menjadikan permainan ini lebih interaktif dan tidak membosankan. Ketiga, papan permainan ini mempunyai perincian peraturan yang jelas supaya pemain-pemain dapat memahami cara bermain dengan mudah tanpa sebarang kekeliruan. Keempat, papan permainan ini mudah dibawa ke mana-mana, oleh itu ianya sesuai dimainkan di rumah, sekolah, institusi atau semasa pelaksanaan program di luar bilik darjah. Akhir sekali, papan permainan ini boleh dimainkan pada bila-bila masa, sama ada semasa waktu pembelajaran atau aktiviti secara santai. Jadi, dengan ciri-ciri inovatif ini, papan permainan Celik Saf bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang berkesan dan fleksibel. Objektif permainan: menyusun blok cube huruf dengan tepat dan paling pantas mengikut perkataan pada kad imbasan yang berkaitan dengan ilmu faraid. Bilangan pemain: 4 orang pemain dan 1 orang penyelaras permainan. Komponen permainan: 1 papan permainan, blok cube huruf, 100 kad imbasan, 4 unit buzzer, uncang dan mix color garden luminous glowing stone. Setiap pemain akan berada di petak yang bernombor dan berwarna mengikut pilihan masing-masing. Peraturan bermain: setiap kad imbasan mengandungi satu perkataan yang berkaitan dengan ilmu faraid. Pemain akan menggunakan blok cube kayu yang mempunyai huruf A hingga Z untuk membentuk perkataan. Semua kad imbasan akan dikocok terlebih dahulu oleh penyelaras permainan. Pada setiap pusingan, penyelaras permainan akan mengambil satu kad imbasan secara rawak. Kad imbasan yang dipilih akan diletakkan di atas petak kosong pada papan permainan sebagai isyarat tanda bermulanya permainan. Setiap pemain akan mula menyusun blok cube huruf mengikut perkataan yang tertera pada kad imbasan yang dipilih. Cara menentukan pemenang: pemain yang berjaya menyusun blok cube huruf mengikut perkataan dengan tepat dan paling pantas menekan buzzer dikira sebagai pemenang setiap pusingan. Pemenang pusingan akan menerima 1 biji mix color garden luminous glowing stone untuk dimasukkan ke dalam uncang. Permainan boleh diulang sehingga 99 pusingan. Pemain yang paling banyak mengumpulkan biji mix color garden luminous glowing stone akan diisytiharkan sebagai pemenang keseluruhan. Jika berlaku keputusan seri, maka kad imbasan terakhir dijadikan penentu pemenang. Pemenang akan ditentukan berdasarkan ketepatan menyusun blok cube huruf mengikut perkataan dan kepantasan menekan buzzer terlebih dahulu. Dapatan projek: 1 soal selidik telah dijalankan ke atas 80 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester 1 program Diploma Keuangan Islam. Soal selidik ini mengandungi bahagian A, B, C, D dan E bagi menjawab semua objektif projek ini. Bahagian A merupakan soalan mengenai demografi responden. Didapati responden yang menjawab soal selidik terdiri daripada 17 orang responden lelaki dan 63 orang responden perempuan. Dapatan projek menunjukkan nilai skor min yang diperoleh adalah tinggi bagi semua bahagian, iaitu 4.65
untuk bahagian B, 4.54 untuk bahagian C, 4.59 untuk bahagian D dan 4.61 untuk bahagian E. Nilai komersial. Celik saf berpotensi dikomersialkan sebagai alat bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan interaktif yang berkaitan ilmu faraid. Produk ini telah didaftarkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 dengan nombor pendaftaran CRLY 2025 M10907. Sasaran utama ialah pelajar dan tenaga pengajar bagi meningkatkan pengetahuan ilmu faraid dengan cara yang menarik dan menyeronokkan. Kesimpulan. Papan permainan celik saf sesuai digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam ilmu faraid. Dipercayai dan diyakini dapat memperkenalkan ilmu faraid dengan lebih meluas di samping dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar sama ada di peringkat sekolah, kolej, politeknik, universiti, agensi bahkan profesional sebagai bahan bantu mengajar dan latihan. Terima kasih.